Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sila subscribe atau langgan video-video terbitan sertifikat kami. Terima kasih. Maya ni inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semaya ni sebenarnya kalau kita semaya sungguh-sungguh, dia boleh mencegah daripada perkara-perkara yang fahsya, perkara keji dan perkara-perkara munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زرنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا. يا مفهم سليمان فهمنا. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ومرضاته وقربه وثوابه. آمين. أما بعد. InsyaAllah pada pagi ini kita Alhamdulillah kita akan yang pertama niat iktikaf dalam masjid ini kerana Allah SWT. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Masjid Mukim Nundah, hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, pada pagi ini Allah Ta'ala masih panjangkan umur kita, disihatkan tubuh badan kita, diruangkan masa untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah Ta'ala pada pagi ini. Alhamdulillah. Dan insyaAllah tuan-tuan semua seperti biasa kita mulakan dengan bacaan di awal waktu pagi yang telah kita susun untuk kita baca ni, yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'mah. Subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah pada pagi ini kita akan tadabbur berbaki daripada muka surat 407 surah Ar-Rum, surah yang ke-30, berada di dalam juzul hadi wal 20, juzul ke-21, ada 60 ayat. Sekarang ni kita masuk kepada ayat ke-31, berbaki 2 ayat. Maknanya separuh lah ni daripada surah Ar-Rum. Ada lagi berbaki 30 ayat lah lebih kurangnya untuk kita habiskan tadabbur surah Ar-Rum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala setelah mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pengikut ataupun umatnya supaya tumpukan perhatian kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus dalam ayat 30 sebelum ni yang sedang kita baca baru ni. Fa'aqim wajhaka
lid-din hanifah. Luruskan muka engkau wahai Muhammad menghadap agama Islam, yang mana hanifan, yang mana agama yang lurus. Jadi tuan-tuan semua, setelah mana Allah Ta'ala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi supaya tumpu perhatian kepada agama yang lurus, yang condong ataupun cenderung kepada Allah SWT. Jadi maka dalam ayat ni pula Allah Ta'ala suruh apa dia? Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Dalam ayat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh manusia, supaya manusia, umat Nabi Muhammad tadi, yang mana Allah Ta'ala sebut dalam ayat 30 sebelum ni, walakin aktsaran nasi la ya'lamun, ramainya manusia tidak mengetahui. Ramainya manusia tidak mengetahui bahawasanya agama Allah SWT yang Allah Ta'ala perkenalkan, iaitu Islam, dzalikad dinul qayyim, agama Allah itu adalah agama yang lurus, yang betul, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan dzalikad dinul qayyim. Di antara Allah Ta'ala sebut la tabdila li khalqillah, tidak boleh ciptaan Allah Ta'ala itu ditukar. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan kepada manusia supaya manusia ni ikut agama yang Allah Ta'ala tentukan, maka tidak ada hak kepada manusia nak tukar. Kita belajar dah pada minggu lepas, la tabdila li khalqillah, la tabdila li khalqillah, pada ayat 30. Tidak boleh ciptaan Allah Ta'ala tadi ditukar oleh manusia. Di antara contoh tadi, beragama tak boleh manusia pandai-pandai nak tukar yang mana Allah Ta'ala tentukan agama untuk manusia itu adalah Islam. Tiba-tiba manusia nak tukar, tak boleh. Maka Allah Ta'ala nasihatkan manusia ini, munibina ilaih, hendaklah kamu yang mana manusia ini yang sudah terpesong, yang sudah terpesong daripada agama Allah Ta'ala tadi, munibina ilaih. Munibina ilaih ini taibin raji'in ilallah muqbilina, maknanya yang sudah lari daripada landasan. Maka Allah Ta'ala mengajak manusia tadi supaya munibina ilaih. Apa makna munibina ilaih? Taibina, mereka ni taubat pada Allah Ta'ala di atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Raji'ina ilallah, kembali pada Allah Ta'ala. Muqbilina, hal keadaan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi tafsiran yang disebut al-muti' lillah. Al-muti' lillah, maknanya memberi ketaatan bagi Allah Ta'ala, mana taat pada Allah, iaitu alladhi anaba ila ta'atillah wa amrihi, iaitu orang yang mana dia telah taubat pada Allah Ta'ala, mana kecenderungan dia balik semula pada taat pada Allah Ta'ala. Dulu dia tak taat, maka Allah Ta'ala kata munibina ilaih, hendaklah kamu bertaubat, makna kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi makna fa'aqim wajhaka ya Muhammad lid-din hanifan munibina ilaihi ilallah. Ada lagi disebut hadaplah wajah kamu wahai Muhammad bagi agama Allah SWT yang lurus,
Dan semua manusia tadi, yang mana terpesong, yang mana jauh, yang mana sesat, munibina ilaih, hendaklah mereka itu kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Munibina ilaih. Yang pertama dalam ayat 31 Allah Taala sebut munibina ilaih. Ada empat perkara yang Allah Taala sebut dalam ayat 31 ni. Yang pertama munibina ilaih. Hendaklah kamu kembali semua pada Allah Taala, yakni bertaubat. Yang kedua wattaquhu, dan hendaklah kamu takwa kepadanya, dan hendaklah kamu takut kepadanya. Bagaimana? Wa khafullaha wa raqibuhu, hendaklah kamu takut pada Allah Ta'ala dan kamu hampirkan diri kamu pada Allah Ta'ala. Itu di antara yang disebut wattaquhu. Wattaquhu maknanya kamu takwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bagaimana takwa tadi? Dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Taala. Itu baru nama dia wattaquhu. Kalau takwa, kalau buat taat dalam masa yang sama buat maksiat, dia tak panggil takwa. Takwa tu dia terdiri pada dua: melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Yang Allah Ta'ala suruh buat, dia buat. Hak Allah Ta'ala kata kena tinggal, dia tinggal. Itu baru takwa. Kalau yang Allah Ta'ala suruh buat, dia buat. Kalau yang Allah Ta'ala larang, dia buat juga. Itu tak panggil takwa. Dia mesti terdiri daripada dua tadi. Kombinasi antara maknanya takwa ni buat yang Allah Ta'ala suruh, tinggal Allah Ta'ala lagi. Maka Allah Ta'ala kata wattaquhu, hendaklah kamu takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut. Jadi tuan-tuan semua, kemudian Allah Ta'ala sebut wa aqimus salata. Wa aqimus salata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala suruh, hak ni wajib ni. Wa aqimus salah, dan hendaklah kamu mendirikan solat. Wa aqimus salah, hendaklah kamu melazimi kewajipan solat, sembahyang yang mana mesti dikerjakan dalam waktu dia. Mesti. Mesti. Kalau dikerjakan di luar waktu, maka dia panggil orang ini tidak semaya. Dia panggil mempermain-mainkan semaya. Jadi semaya ni bunyi aqimus salah, tapi huraya dia ni kena ikut syarat semua. Syarat sah semaya. Syarat sah semaya tadi dia mesti ada semaya. Ada semaya. Apa dia kaedah dia? Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kaedah dia Allah sallallahu tak mari kaedah. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Itu kaedah fiqh. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Tidak sempurna perkara wajib itu melainkan mesti ada ia, maka ia juga adalah wajib. Kita nak semaya, kita mesti ada semaya. Maka ambil semaya tadi pun jadi wajib. Asal ambil semaya ni, asal hukum. Ambil semaya, hukum dia tak wajib. Asal dia tak wajib. Ambil semaya ni, hukum dia asal.
Hukumnya kita ambil semaya, tak ada semaya pun tak apa. Maknanya hukum ada semaya ni dia panggil sunat. Asal hukum dia sunat saja ambil semaya. Dalam semua keadaan tadi. Tetapi oleh kerana semaya tadi dia wajib. Semaya mana lima ni? Lepas tu semaya lain-lain sunat. Nak buat tak apa, tak boleh buat tak apa. Tapi sembahyang lima ni wajib. Wajib bila? Wajib dalam waktu dia. Wajib dalam waktu dia. Kalau di luar waktu dia tak masuk lagi zuhur, nak sembahyang zuhur, tak wajib. Mana boleh. Tebel-tebel sembahyang tak sah. Dah bakal jadi haram, tak boleh sembahyang. Tak boleh sembahyang zuhur di luar waktu zuhur, melainkan dia tu qada. Zuhur tak masuk lagi, maya dah zuhur, mana boleh. Tok Imam kata mari kita maya dulu. Bendanya 10 minit lagi, Tok Imam kata kita maya dululah. Dia panggil advance. Lepas ni kita tak maya dah, tak boleh. Dia tak boleh. Semaya ni bunyi wa aqimus solah. Maka hendaklah kamu dirikan solat. Bunyi mudah ya, tapi pelaksanaan dia tu kena belajar. Kena masuk waktu dulu. Lepas tu kena ambil semaya. Ambil semaya. Kalau kita ambil semaya di luar waktu zuhur tak masuk lagi, ambil semaya dah boleh. Boleh ke tak? Boleh. Jangan kata tak boleh. Nak maya tu tak boleh. Semaya sunat tak apa. Sunat apa-apa boleh. Sunat mutlak. Sunat apa ni, contoh dia tak ada semaya sunat subuh. Dia tak ada tadi, contoh sebelum subuh tadi dia tak ada semaya sunat sebelum subuh lah, sunat subuh. Maka dia nak semaya sebelum zuhur tadi. Zuhur ada 3 minit je, dia pun akan takbir Allahu Akbar, semaya sunat sebelum subuh tadi. Qada lah, boleh, tak ada masalah. Tapi nama zuhur tak boleh. Kita semaya tu. Jadi mesti ada wuduk bila untuk nak semaya fardu tadi, mesti ada wuduk. Untuk nak semaya sunat pun juga kena ada wuduk. Jadi wuduk pada nak semaya tadi ketika fardu tu wajib. Jika semaya sunat pun jadi wajib dia. Padahal nak semaya sunat ya. Mana boleh semaya sunat tak ada semaya. Jadi benda tadi sepatutnya dia jadi sunat, maka pada ketika itu dia sudah jadi wajib. Itu kaedah. Nak ceritanya semaya ni bukan main-main. Benda ni memang serius. Semaya ni inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semaya ni sebenarnya kalau kita semaya sungguh-sungguh, dia boleh mencegah daripada perkara-perkara yang fahsya, perkara keji dan perkara-perkara munkar. Dari diri kita ni kita akan jadi kuat, tak usah buat benda fahsya, tak usah buat benda munkar sebab semaya. Orang tak semaya ataupun dia semaya tapi dia semaya tadi dia panggil tak mencapai semaya kekhusyukan tu, maka dia mudah lagi untuk nak terlibat dengan fahsyat dengan munkar. Kalau orang betul-betul dah dia ni semaya betul, semaya sungguh, semaya dia diterima Allah Ta'ala, maka diri dia tadi akan benci kepada perkara fahsyat dan benci kepada perkara munkar. Kalau semaya selipar orang curi, kau mana lah gitu tu. Makna semaya dia tadi tu tak kemah lagi tu. Baik. Semaya tadi wa aqimus salah, mestilah kamu semaya. Mesti semaya. Sebab dah ada semaya ni tuan-tuan semua. Kita semaya ni kita pun boleh buat perbezaan lah. Semaya dengan faham makna dengan tak faham makna. Kita boleh rasa sedapnya semaya kalau faham makna. Dengan semaya tak faham makna.
Kalau kita kecek dengan ayah kita, dengan mak kita, kita kecek molek dengan dia, mak ayah. Mak ayah kita pun kata, budak ni tetik ni jauh rusung tu. Ni dak bote tak bote, bote tak bote. Ayah kata, gapo kecek tak tahu aku ni, anak aku ni. Bote tak bote, kecek molek. Ayah, ambo ni nak pitih. Pitih nak warga apa dia, nak warga ni, goni. Kecek molek dengan ayah. Ni dak ayah pitih. Ayah pitih. Mai ayat tu ya pitih. Supaya juga kita dengan Allah Ta'ala. Kita dengan Allah Ta'ala ni kecek molek dengan Allah Ta'ala. Dan ada semaya tu dia pakai kecek dengan Allah Ta'ala. Puji molek Allah Ta'ala. Sebut molek, biar buti molek, lawah. Kita jaga hak-hak tajwid tadi, tajwid fasahah. Bismillahirrahmanirrahim. Hawi comel sebut. Alhamdulillah. Jadi puji tu, jadi tidak puji, jadi kutuk Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Kok mana Alhamdulillah. Itu di antara contoh. Lepas tu kita faham makna pula. Lepas tu dia orang faham makna ni, dia semaya khusyuk. Kalau dia baca Quran tu, dia faham makna tu khusyuk. Start daripada Alhamdulillah sampai ke waladdallin tu dia faham. Maka dia sedap sebut tadi, dan dia berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Baik sama ada dia rokoknya, sama ada dia i'tidalnya, sama ada dia sujudnya, sama ada dia duduk antara dua sujudnya, sama ada dia duduk tahiyatnya. Dia faham belakang. Dia faham tu. Jadi dia semaya tadi dia panggil khusyuk. Khusyuk ni bukan kata dengar bagi hak tajwid tu saja. Hak tajwid, hak fasahah, nak betul baca itu saja, biar faham apa kita sebut. Itu dia panggil di antara khusyuk. Khusyuk ni dia berbagai-bagai. Biar khusyuk banyak perkara. Khusyuk dari sudut bacaan biar betul. Khusyuk dari sudut makna apa kita sebut, biar kita faham. Siapa ke Assalamualaikum warahmatullahi. Wisalah siapa? Tak ada orang pun. Assalamualaikum warahmatullahi. Wisalah siapa? Pasal dia kena wisalah. Tak ada orang pun sebelah kita seorang. Jadi itu cara semaya. Semaya pula kena ikut bagaimana Allah Ta'ala nak. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita lagi, detailkan lagi. Banyak. Maka ulama pun susun dalam kitab fiqh, susun cara-cara semaya begini. Kemudian itu semua wa aqimus salah. Allah Ta'ala sebut mu kena takwa pada Allah dan mu kena semaya. Allah Ta'ala reka selalu tu, iringi tu. Iringi selalu takwa, tak lepas daripada semaya, mesti dengan semaya. Sebab semaya tadi as-salatu imaduddin. Semaya ni tiada bagi agama. Dia tu tiada dia situ tu. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa dia yang semaya, bermakna dia telah mendirikan agama. Dia tiada. Kalau tak ada tiada, tak usah dia kata nak letak bombong lah. Tak boleh bombong, tak ada tiada. Dia gapo-gapo ni tiada dulu. Tiada dulu. Nak buat kereta pun kena ada tiada. Tiada tu palai-palai belakang tu. Tidak nak buat bombong mana. Kita nak buat rumah. Dia kena ada tiada, tidak tak jadi rumah. Ke bawah jambing, lepas tu atas mesti ada atap. Nak tok atap tadi mesti ada tiada-tiada. Mesti semaya ni tiada dia. Tak usah kata hak lain dah. Kalau hak tiada ni tak ada, tak boleh nak buat gapo nama hak lain. Mayat dak puasa. Mayat be tu penting. Semaya be. Sebab tu kita ingat orang tua
awal pergi mana-mana awal jangan tinggal mayat. Tu ayah kita pesan awal mayat jangan tinggal mayat, penting mayat nombor satu. Bila semayat tu hak lain insya-Allah follow. Tapi kalau semayat tak payahlah payah mayat dulu, gabung semayat dulu. Nombor satu mayat dulu Kemudian Allah Ta'ala larang, larangan Allah Ta'ala tadi hak mana yang sudah tadi, yang sudah Allah Ta'ala cipta dia tadi sempurna jadi orang tadi, dia ni jadi orang, jadi makhluk manusia tadi, maka Allah Ta'ala melarang secara keras, wala takunu minal musyrikin. Allah Ta'ala larang. Apa dia Allah Ta'ala larang tadi? Allah Ta'ala melarang jangan kamu menjadi orang-orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala larang jangan jadi orang yang syirik, orang musyrikin. Syirik itu perbuatan. Orang yang buat perbuatan syirik dia panggil musyrik. Bila dia ramai jadi musyrikin. Kalau dia seorang musyrik laki, kalau dia dua orang musyrikani, kalau dia ramai musyrikun ataupun musyrikin. Kalau dia puai seorang musyrikah, musyrikatun, musyrikah. Kalau dua perempuan yang musyrik, musyrikatani. Kalau dia ramai musyrikat, ada tahu je. Al-musyrikin, jangan jadi syirik. Yakni apa dia makna? Hendaklah beribadah pada Allah dengan seikhlas-ikhlas, jangan berbelah bahagi dalam memberikan taat setia kepada Allah Ta'ala. Jangan belah bagi, jangan maknanya beri ketaatan melainkan hanya pada Allah Ta'ala saja. Jangan jadi tuan-tuan semua, kita jangan menduakan Allah Ta'ala, mengatakan ada lagi kuasa yang serupa dengan Allah Ta'ala, boleh makbul doa, boleh beri begani. Tak ada, melainkan Allah Ta'ala saja. Jangan syirik pada Allah Ta'ala. Kerana bila kita lihat dosa-dosa, antara dosa-dosa yang besar itu, yang pertama besarnya itu ialah asyirku billah, syirik pada Allah Subhanahu Taala. Sebab itulah Allah Taala sebut tadi, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin. Taubatlah pada Allah Taala, kembali pada Allah, takwa pada Allah, semaya untuk Allah Ta'ala tadi, dan kamu jangan jadi orang musyrik, jangan syirik pada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, minal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut minal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a, iaitu pada ayat yang ke-32 ni Allah Ta'ala sambung lagi ayat ni. Allah Ta'ala sebut minal ladhina farraqu dinahum, iaitu orang-orang yang memecah belahkan agama mereka. Alladhina farraqu dinahum, daripada orang-orang yang telah farraqu, sengaja memecah belahkan dinahum, agama mereka. Wa kanu, dan adalah mereka itu dalam keadaan syi'a, berpuak-puak. Makna apa dia sini? Di sini Allah Ta'ala menerangkan sifat orang-orang yang syirik, iaitu sifat orang syirik ni lagu mana? Dia menukarkan, mereka menukarkan agama mereka dengan agama yang lain, ia bukan agama Islam. Dia tukar agama Islam tadi dengan agama lain.
Dia tak ambil Islam sebagai agama, dia ambil agama lain sebagai agama dia. Ni dia panggil orang-orang yang syirik pada Allah Ta'ala, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, sehingga mereka tadi menjadi berpecah belah dan berpuak-puak. Dia tidak nak mengikut agama yang benar, iaitu apa dia agama benar? Islam. Dia tak nak. Bahkan mereka mengikuti perkara yang salah lagi sesat, seperti mana mereka ini Syiah berpuak-puak. Selain daripada agama Islam yang benar, orang terpilih agama selain daripada Islam, mereka ni berpuak-puak, berbagai-bagai puak Syiah ni. Wa kanu adalah mereka itu Syiah berbagai-bagai puak. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dua puak, Yahudi Nasrani. Sebenarnya dia banyak lagi. Yahudi, Nasrani, Majusi, yang sembah berhala, yang sembah patung, yang sembah gapo dia, pokok kayu, yang sembah matahari. Majusi ni sembah api. Pelik sungguh. Pelik sungguh. Hamba tengok ada mu'allah yang dia tu masih Islam. Hamba sebut dah nama dia baru ni sini. Dia kata dia mimpi pada satu malam. Dia didatangi dengan seseorang yang wajah dia putih berseri, tak nampak muka. Mari jumpa dengan dia. Sebelum daripada dia dapat mimpi tu, dia, sebab dia kata dia ni dibesarkan di kawasan kawasan anak-anak Melayu. Biasa dengar rebel, biasa dengar mengaji Quran, biasa dengar selawat, marhaban, dia biasa dengar. Maka akhir sekali dia duduk pilih. Dia kata betul ke tidak agama ni, agama Islam. Maka dia minta, kalau dah betul agama Islam ni, dia minta supaya Tuhan bagi petunjuk kepada dia. Dia kata minta Tuhan bagi petunjuk kepada dia. Tapi dia sebut Allah lah. Dia kata dia minta Tuhan ni bagi petunjuk, adakah Islam ni benar. Maka pada satu malam tu dia mimpi ada seorang lelaki mari bertemu dengan dia, wajah berseri. Dia pada dalam masa dia duduk mimpi tadi, dia rasa dia seronok, dia tenang, dia bahagia, tak ada nak cerita. Dia kata dalam suasana tu, masa tu dia dihadiri oleh orang yang tak nampak wajah dia, tak nampak tapi bercahaya, siapa tak boleh tengok muka tu. Maka dia cukup yakin, dia cukup yakin. Esok dia celak mata, dia pun ambil keputusan. Maka dia kata Islam dah yang terbaik bagi aku. Maka dia pun pergi mengucap syahadah di Perkim. Dia kata dia pergi di Perkim. Dia pergi Perkim. Selama itulah dia kata sehingga saat ini dia rasa tenang, sebab dia duduk dalam Islam. Dia rasa tenang. Jadi kita ni, kita tidak merasai, dia panggil suasana tidak tenang tadi. Kita tidak merasai suasana tu. Suasana jadi orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kita tak ada pengalaman itu. Jadi dia ada pengalaman itu, dia cerita. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, kita ni duduk dalam keadaan tenang semua. Kita ni tenang. Walaupun Allah Ta'ala uji dengan berbagai ujian, pun dalam keadaan orang Muslim, orang beriman, dia tak serupa. Kita tenang kita baca Quran, kita tenang zikir, kita tenang mengaji tadabbur, kita duk mengaji pun rasa tenang, mengaji hadis pun tenang. Hidup kita tidak tenang. Sebab apa? Sebab kita temu dan kita yakin
siapa Tuhan yang sebenar. Kita tahu Allah Ta'ala. Tak ada. Tenang lah. Tunggu masa mati lah. Tunggu masa mati. Duduk atas muka dunia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajar dah tadi, wattaquhu wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin. Kemudian Allah Ta'ala sebut tadi, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap golongan, tiap golongan tadi bergembira. Farihun mana bergembira dengan bima ladaihim, dengan apa yang ada pada mereka. Masing-masing puak yang menciptakan perkara berbagai-bagai, yang mengatakan Tuhan dia begini, Tuhan dia begini, masing-masing berasa senang dan bergembira dengan perkara-perkara yang mereka ada-adakan. Dia berasa tenang. Dia berasa dia tenang. Dia berasa dia tenang. Kita berasa kita tenang. Mereka rasa gembira. Gembira dengan pandangan mereka sendiri, pendapat mereka sendiri, yang mereka menyangka bahawa pendapatnya sahaja yang benar, sedangkan pendapat yang lain tak benar. Orang Islam duduk sebut, orang beriman duduk sebut, Nabi duduk sebut, tak betul belaka, dia kata. Agama dia betul. Duduk bawa macam itulah. Allah Ta'ala kata, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hak mana Yahudi, dia gembira cara dia. Dia kata dia lah betul. Nasrani kata dia lah betul. Majusi kata dia lah betul. Hak sembah tokoh, sembah berhala, dia kata dia lah betul. Allah Ta'ala kata tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Nanti kita akan lihat pada ayat 34 bagaimana Allah Ta'ala sebut. Pada ayat 34 tak masuk lagi tu ayat. Cerita Allah Ta'ala kata loh lah. Bahasa kita kat loh. Tak ada masalah. Loh lah, loh biar. Tak ada masalah. Dia tak sesembah Allah Ta'ala, tak ada masalah. Balik Allah Ta'ala tak rugi sikit pun, tak jadi kurang sikit pun kuasa Allah Ta'ala. Kekuatan, kehebatan Allah Ta'ala tak jadi kurang sikit pun, manusia tak sesembah Allah Ta'ala, tak ada masalah. Tapi hak ruginya manusia itu sendiri. Masya Allah. Jadi Allah Ta'ala sebut kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing rasa happy, masing-masing rasa gembira dengan apa yang mereka buat pilihan tadi. Tak ada masalah. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut kepada kita, kalau nak cerita pada orang yang tidak Islam ni, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin, walakum dinukum, bagi kamu agama kamu, waliyah bagiku din, agamaku. Bagi aku agamaku Islam, bagi kamu dah rasa kullu hizbin bima ladaihim farihun, rasa gembira, tak apalah. Kita tak ganggu agama dia. Lah ni. Mana kita orang Islam Allah Ta'ala benarkan apa kita kata, mengkhianati agama mereka? Tak ada. Kita tak khianati agama mereka. Ikut mereka nak buat apa, tak ada masalah. Tak boleh kita nak paksa mereka. Mu kau mana pun mu kena masuk Islam. Tak boleh nak paksa. Nak masuk. Tak masuk, tak ada masalah. Dia jangan mencela agama kita. Jangan dia kutuk kita, jangan dia hina kita, jangan dia sekat kita. Tak boleh. Itu jadi perang je. Yang mencetuskan peperangan ini sebenarnya orang yang tak Islam dia cetuskan. Orang Islam ni Allah Ta'ala sebut, mu duduk dengan Islam, mu jangan kacau orang. Kita tak kacau. Kita tak kacau agama lain. Tapi bila mana kita diganggu, kita kena pertahan. Itu masalah. Mereka tak faham. Kita pertahankan. Jangan kacau agama kita. Jangan ganggu kita. Jangan sekak kita. Jangan hina kita. Jangan maki kita. Baik bila kita maki, maka kita wajib pertahan. Wajib
Maki Nabi Muhammad, maki Allah Ta'ala, maki Islam, maka kewajipan kita pertahan. Kita tak mula, tapi apabila orang mula, kita kena pertahan. Jadi tuan-tuan semua, dua ayat yang kita belajar pada pagi ini, mudah-mudahan kita memahami dan kita beriman dengan ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita beramal dengan isi kandungan Al-Quranul Karim, dan insya-Allah kita akan sambung pada muka surat 408 nanti esok insya-Allah. Sekadar dulu, wallahu alam, kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.